Win rate tinggi memang sedap tengok. Dalam history banyak hijau. Rasa macam kita pandai. Masalahnya, dalam forex, win rate tinggi tak semestinya akaun kau sihat. Lagi-lagi kalau kau jenis suka layer entry. Hari ini aku nak cerita benda yang ramai orang buat, ramai orang bangga, tapi akhirnya ramai juga yang kena margin call, walaupun win rate dia nampak cantik. Aku start dengan satu ayat yang kau kena ingat. Dalam trading, yang penting bukan berapa kali kau menang. Yang penting ialah bila kau kalah sebesar mana. Sebab margin call bukan berlaku sebab kau kalah banyak kali. Margin call selalu berlaku sebab sekali kalah, dia terlalu besar. Sekarang pasal layer entry. Layer entry ni maksud dia kau masuk banyak kali dalam arah yang sama. Kadang-kadang kau panggil tambah position, average down, grid, martingale atau aku tambah sebab harga lagi cantik. Nama boleh lain-lain, tapi idea dia sama. Kenapa layer entry selalu bagi win rate tinggi? Sebab apa pun yang berlaku, kalau market retrace sikit je, semua entry kau boleh jadi positif. Kau pun cepat-cepat close bila nampak hijau. Mata tengok profit, otak pun rasa nampak tak aku betul. Dan memang betul untuk sementara. Sebab market banyak kali memang ada retracement. Jadi kau akan nampak win rate kau naik sebab banyak trade selamat dengan cara tambah. Tapi masalah sebenar dia bukan dekat win rate. Masalah dia dekat satu benda yang orang jarang kira. Exposure. Bila kau layer entry, exposure kau makin besar. Margin yang digunakan makin besar dan free margin kau makin kecil. Kalau market masih bergerak lawan kau, floating loss kau bukan naik sikit-sikit, dia naik laju. Bayang macam ni, kalau satu entry salah, kau rugi sedikit dan kau boleh terima. Tapi, bila kau tambah lagi, kau sebenarnya sedang bina satu tower. Tower tu nampak stabil masa market patah balik. Tapi bila market trending tanpa berhenti, tower tu boleh runtuh sekali jalan. Sebab bila floating loss makin besar, ada dua benda berlaku serentak. Equity kau jatuh. Free margin kau mengecil. Dan bila free margin makin sempit, broker akan mula tekan kau dengan margin level. Bukan broker jahat. Ini sistem. Kau sendiri yang buat exposure jadi keterlaluan. Ini poin ramai orang tak sedar. Margin call kadang-kadang datang bukan sebab kau salah direction 100%. Dia datang sebab kau terlalu awal tambah, terlalu rapat tambah dan terlalu besar tambah. Sampai akaun tak ada ruang nak bernafas. Sekarang aku nak sentuh punca win rate tinggi yang selalu duduk sekali dengan layer entry. Iaitu tabiat ambil profit cepat dan biarkan rugi lama. Bila kau layer entry, biasanya bila market retrace sikit je, kau cepat-cepat ambil. Profit kecil pun okey, janji hijau. Tapi, bila market lawan jauh, kau tahan sebab kau yakin nanti dia patah balik. Apa jadi? Banyak kemenangan kecil-kecil terkumpul. Satu kekalahan besar datang sapu semua. Kau rasa macam, sial lah, market hari ni kuat sangat. Tapi realitinya, itu bukan hari ini je. Itu risiko yang memang wujud dalam cara trading yang kita pilih. Win rate tinggi dalam situasi ini lebih kurang macam kau kumpul duit shilling tiap hari. Nampak banyak. Tapi, satu hari dompet jatuh, semua habis. Sekarang aku bagi lagi satu yang ramai orang tak nak dengar. Ada trader yang win rate dia tinggi sebab dia tak bagi peluang untuk kalah dalam rekod. Macam mana? Dia jarang letak stop loss yang betul. Atau dia letak, tapi bila hampir kena dia pindah. Atau dia hedge. Atau dia tambah layer lagi supaya position selamat. Di atas kertas, trade tu jadi win. Tapi sebenarnya, dia cuma tangguh kekalahan. Dan kekalahan yang ditangguh tu, bila dia datang besar. Sebab floating loss yang lama-lama tu bukan duduk saja. Dia makan margin. Dia makan emosi. Dia ikat modal. Kadang-kadang dia makan swap kalau kau hold overnight. Akhirnya kau sampai satu situasi yang ramai trader pernah rasa. Bukan lagi aku nak profit. Tapi jadi aku nak selamatkan akaun. Dan masa itulah margin call selalu timbul.
Aku nak kau faham satu benda. Win rate tinggi boleh jadi satu benda yang buat kita rasa selamat, padahal itu cuma rasa. Market tak bayar kita sebab win rate cantik. Market bayar kita bila kita urus risiko dengan betul. Sekarang cuba kau tanya diri. Kalau hari ini kau menang 7 trade berturut-turut, kecil-kecil. Lepas tu esok kau floating minus besar sebab kau layer entry dan market trending lawan kau. Adakah 7 win tu betul-betul bantu? Atau dia cuma buat kau rasa confident untuk tambah lagi? Ini yang bahaya. Win rate tinggi kadang-kadang bukan buat kita disiplin. Dia buat kita overconfident. Kita mula rasa, aku boleh kontrol market dengan layer. Sedangkan, sebenarnya kita cuma bernasib baik market banyak kali retrace. Kalau kau nak tahu sama ada layer entry kau sihat atau berbahaya, kau tengok dua benda. Tengok average win kau besar mana, tengok biggest loss kau besar mana. Kalau biggest loss kau boleh makan banyak hari profit, itu tanda besar. Sebab kau duduk atas bom yang tunggu masa. Dan bom tu biasanya meletup masa market trending, masa news besar atau masa spread melebar. Okey, sebelum aku pergi ke part seterusnya, aku nak bagi satu ayat yang boleh jadi alam. Kalau kau masuk layer entry dan dalam kepala kau ada ayat macam, nanti dia patah balik. Aku tambah sikit lagi. Kalau dia naik sikit je aku close. Itu tanda kau bukan trade setup. Kau sedang trade harapan. Bukan salah kau seorang. Ramai orang lalu fasa ni. Tapi kalau kau nak trade lama, kau kena ubah fokus. Bukan fokus macam mana nak menang selalu. Tapi fokus macam mana nak survive kalau market tak bagi peluang. Sebab market akan ada hari dia tak bagi retracement yang kau tunggu. Dan bila hari itu datang, layer entry yang nampak power boleh jadi punca utama margin call. Dalam part 2 nanti, aku akan cerita punca-punca lain yang selalu buat trader margin call walaupun win rate cantik dan macam mana nak baiki benda ni dengan cara yang praktikal. Okey, sambung. Kalau part 1 tadi kita fokus pada layer entry dan kenapa win rate boleh menipu, sekarang aku nak tambah lagi beberapa sebab lain yang selalu buat orang margin call walaupun rekod menang dia nampak banyak. Sebab margin call ni jarang datang sebab satu punca saja. Biasanya dia datang sebab gabungan beberapa tabiat kecil yang jadi besar. Satu punca yang sangat biasa ialah risk per idea yang tak jelas. Ramai orang kata, aku risk 1%. Tapi, bila dia layer entry, dia sebenarnya risk lebih daripada itu. Sebab setiap layer tu bukan entry baru yang neutral. Dia tambah risiko pada idea yang sama. Kalau kau masuk 4 layer, walaupun setiap satu nampak kecil, total exposure kau boleh jadi besar. Akhirnya, bila market lawan, kau bukan rugi 1%. Kau boleh rugi 5%, 10% atau lebih dalam satu swing. Dan bila equity jatuh laju, margin level pun jatuh laju. Poin dia macam ni, kalau kau nak layer entry pun, kau kena ada cap. Cap dari segi bilangan layer. Cap dari segi total lot. Cap dari segi total risk untuk satu idea. Kalau tak, layer entry akan jadi macam paip bocor. Mula-mula sikit, lama-lama habis satu rumah. Punca lain yang ramai orang pandang remeh ialah spread dan slippage. Masa market tenang, spread kecil, semua okey. Tapi masa news atau masa market laju, spread boleh melebar. Kalau kau ada banyak layer entry, spread melebar tu kena dekat semua position. Terus floating minus naik mendadak. Dan bila ada slippage, stop loss kalau ada pun boleh kena di harga yang lebih buruk. Tiba-tiba kau rasa macam, kenapa loss besar gila? Sebab kau bukan ada satu entry, kau ada banyak. Punca seterusnya ialah pair yang bergerak laju atau volatility tinggi, tapi kau trade macam pair biasa. Contoh, ada orang trade XAU USD macam Euro USD atau trade GBP JPY macam Euro USD. Cara dia bergerak lain, range dia lain, spike dia lain. Kalau kau layer entry dekat instrumen yang laju, spacing layer kau mungkin terlalu rapat. Sekali dia sprint lawan, akaun kau tak sempat nak ambil nafas. Lepas tu datang lagi satu punca yang ramai orang tak perasan. Correlation. Kau rasa kau diversify sebab kau trade banyak pair. Tapi sebenarnya kau sedang gandakan risiko yang sama. Contoh, kau buy Euro USD, buy GBP USD, sell USD JPY. Semua tu sebenarnya bergantung pada USD behavior.
Bila USD bergerak kuat satu arah, semua position kau boleh merah sekaligus. Masa tu, kalau kau juga layer entry pada beberapa pair, habis. Margin call tu jadi cepat sebab semua drawdown datang sekali. Sebab itu margin call kadang-kadang terasa macam tiba-tiba. Padahal sebenarnya, kau dah kumpul risiko dari pelbagai tempat. Satu lagi punca besar ialah tiada exit plan yang tegas. Ramai orang ada entry plan cantik, tapi exit plan dia ikut perasaan. Bila profit, dia cepat close. Bila rugi, dia lambat cut. Aku ulang balik sebab ini common sangat. Trading yang sihat biasanya macam ni. Kalau salah, keluar cepat ikut plan. Kalau betul, bagi ruang untuk menang jadi bermakna. Bila kau buat terbalik, win rate boleh tinggi, tapi profit susah nak kekal. Sekarang, aku bagi kau satu gambaran yang mudah. Win rate tinggi tambah loss besar macam kau memandu laju, tapi kau tak pakai brake yang elok. Selagi jalan lurus, kau rasa selamat. Tapi bila ada selekor tajam, itu yang bahaya. So sekarang, apa solusi dia? Macam mana kita nak tolong trader yang selalu terperangkap dengan win rate tinggi tapi akaun cair? Aku bagi satu framework yang praktikal, yang kau boleh apply walaupun kau masih guna style layer entry. Mula dengan mindset ini dulu. Bukan aku nak menang banyak kali. Aku nak pastikan bila aku salah, aku masih hidup. Lepas tu, kau buat satu set peraturan yang simple. Kalau kau layer entry, pastikan layer tu bukan sebab emosi. Layer entry yang sihat biasanya ikut plan. Contohnya, kau dah tentukan area, kau tentukan invalidation, kau tentukan limit dan kau tentukan bila kau stop tambah. Layer entry yang bahaya biasanya bunyi dia macam, tambah sikit lagi lah. Okey, last ni. Kalau dia turun lagi, aku tambah lagi. Bila ayat-ayat tu keluar, itu bukan plan. Itu panik yang nampak tenang. Sekarang, untuk sistem yang lebih selamat, kau boleh guna konsep satu idea, satu risiko. Maksudnya, walaupun kau masuk beberapa layer, total risk untuk idea tu tetap sama. Kalau kau nak tambah layer, saiz setiap layer makin kecil, bukan makin besar. Sebab tujuan layer entry yang sihat ialah average entry, bukan menggandakan risiko. Dan kau kena ada garisan mati. Garisan mati ni tempat yang bila sampai kau accept salah dan kau keluar. Bila kau tak ada garisan mati, layer entry akan terus hidup sampai satu hari dia bunuh akaun. Seterusnya kau kena jaga margin macam jaga oksigen. Bila free margin kau kecil, semua keputusan jadi gelabah. Jadi letak satu rule yang mudah. Kau jangan biarkan margin level jatuh sampai tahap kau mula tak boleh fikir. Bila trading dah masuk zone, aku takut broker close position, itu tanda kau dah over leverage. Kau boleh buat satu habit sebelum entry. Tengok berapa free margin kau kalau price bergerak lawan sebanyak sekian pip. Walaupun kasar pun tak apa. Yang penting kau sedar ruang kau. Satu lagi langkah yang sangat membantu ialah kurangkan target win rate secara sengaja. Ini bunyi pelik, tapi ia strategi psikologi. Bila kau kejar win rate tinggi, kau akan cenderung ambil profit cepat dan tahan loss. Bila kau stop kejar win rate, kau mula fokus pada kualiti dan ekspektansi. Kau boleh bagi diri kau target lain. Contohnya, aku nak average win aku sekurang-kurangnya dekat dengan average loss. Atau, aku nak pastikan satu loss tak makan seminggu profit. Bila kau fokus benda macam ni, perangkap win rate akan berkurang. Sekarang aku nak bagi kau satu latihan yang simple untuk penonton kau buat. Buka history trade kau dan cari jawapan jujur untuk soalan ini. Kalau aku ambil 20 trade akan datang, adakah satu loss terbesar aku boleh makan berapa win? Kalau jawapan dia banyak, itu problem utama. Lepas tu cari punca. Adakah sebab layer entry? Adakah sebab tiada SL? Adakah sebab suka pindah SL? Adakah sebab average down? Adakah sebab trade masa news? Bila kau jumpa punca, kau buat satu perubahan kecil dulu. Contoh, kau limit layer, atau kau limit total lot, atau kau stop trade masa news, atau kau stop pegang floating minus overnight tanpa sebab. Kau ubah sikit tapi konsisten, sebab margin call bukan masalah hari ni, dia masalah habit yang berulang. Aku nak tutup dengan satu ayat yang ramai trader perlu dengar. Trading bukan pertandingan siapa paling banyak win. Trading ialah permainan siapa paling lama boleh survive dengan disiplin. Kalau kau boleh kekal hidup, kau boleh improve. Kau boleh refine entry. Kau boleh improve timing. Tapi, kalau akaun kau asyik meletup, kau tak sempat improve apa-apa. Jadi, kalau kau sekarang jenis yang win rate tinggi, tapi duit tak naik, jangan bangga dulu dengan win rate.
Pergi cek risiko, exposure, layer entry dan size loss. Sebab kebanyakan margin call sebenarnya boleh dielak bila kita berhenti buat satu benda. Kita berhenti tambah risiko masa kita sedang salah. Itu je. Disclaimer ringkas, ini bukan nasihat kewangan. Ini untuk tujuan pendidikan dan perkongsian pengalaman umum dalam trading.